Menjelang Ramadan, ramai yang teruja menyambutnya dengan cuaca enak dan persiapan meriah. Namun, bagi mereka yang hidup serba kekurangan seperti di kawasan pulau dan pedalaman sempurna, Ramadan adalah ujian ketabahan dan kesederhanaan. Tanpa pakaian baharu atau hidangan istimewa, mereka tetap bersyukur dengan apa yang ada. Bagi mereka, telur yang direbus dengan santan untuk dimakan dengan nasi sudah cukup untuk mengalas perut mereka di waktu sahur dan berbuka. Justeru, Yayasan Ikhlas melancarkan kempen Kasih Ramadan untuk menyantuni golongan asnaf dan meringankan beban mereka. Bersama, kita boleh membawa sinar Ramadan ke dalam kehidupan mereka. Ayuh hulurkan tangan dan sebarkan kasih sayang di bulan mulia ini. Hubungi Yayasan Ikhlas hari ini. Bersama kita berkongsi rezeki. Yayasan Ikhlas, bersama membina harapan. Jom berinfak hari ini. Ikuti laporan penuh di channel Yayasan Ikhlas.